What's up bro, sis, motherfucker sekalian. Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni, siapa yang mungkin akan buat kemunculan menang Royal Rumble 2026. Tapi, aku ada cakap kat video lepas, aku akan shoot sekaligus siapa menang Royal Rumble, siapa aku nak menang Royal Rumble. Tapi yang tu tak jadi, kot aku shoot lagi. Aku dah lambat pergi kerja, lepas ni aku nak terus up yang Saturday Night Main Event punya recap. Tapi itulah. Sebelum kita start, kalau korang tak tahu, aku sekarang ni bekerja sebagai seorang UTC, bukan OTC. UTC under Public Mutual. Public Mutual ni bawah Public Bank. Tapi Public Mutual ni bukan insurans. Dia adalah unit trust. Unit trust tu apa? Sama lah macam ASB. Bukan ASB loan yang orang buat loan financing tu, bukan. Tapi ASB saving. Orang simpan duit dapat dividen. Sama lah. Cumanya pulangan dekat Public Mutual lebih better. Lebih better. Jadi kalau korang nak simpan duit dekat tempat yang macam dapat pulangan better ataupun nak buat investment ke apa ke, boleh Roger aku DM aku dekat Instagram. Kita set online appointment ataupun face to face appointment untuk aku assist macam mana korang boleh growkan korang punya savings ataupun korang punya investment. Alright, so itulah UTC. Aku kena buat baju ni UTC kan, instead of OTC. Alright, siapa patut buat kemunculan kat Royal Rumble kali ni? Aku nak letak satu nama dulu, sebab aku ada 15 nama yang mungkin akan buat kemunculan. Tapi satu nama ni nama lebih pada harapan. Aku tahu takkan buat kemunculan, tapi aku berharap sangat dia akan muncul dekat Royal Rumble nanti. Nama tu adalah Baron Corbin weh. Mesti korang tak expect kan? Tapi itulah, aku nak Baron Corbin buat surprise. WWE hire dia semula. Tapi aku tahu benda tu takkan berlaku. Dan kalau berlaku, aku tak nak Baron Corbin yang benda ship, Baron Corbin, Happy Corbin, Sad Corbin, Corporate Corbin, semua benda tu. Tak mau. Aku nak lone wolf Baron Corbin. Tapi member dah tak ada rambut. Bila dah tak ada rambut, lepas tu pergi senyum, jadi jambu mat. Tak kena lone wolf. So, macam mana nak jadi lone wolf badass macam dekat NXT Black and Gold dulu? Itu pandai-pandai dia lah. Tapi aku teringin betul nak tengok Baron Corbin ni buat surprise muncul balik dekat Royal Rumble. Dan aku nak lagu I bring the darkness, I am the thunder, I come from hell. Semua itulah. Okay. So, itu bukan nama yang confirm ataupun mungkin, tapi nama yang aku harap. Lagi 15 nama lepas ni adalah nama yang kemungkinan besar akan muncul dekat Royal Rumble. Which is, nama first kali kita start dengan Bianca Belair yang kita dah tahu lama injured. Dah lama injured, tinggal nak tunggu buat comeback. Aku rasa the best time untuk buat comeback adalah bila ada Jade Cargill ataupun Naomi. Tapi Naomi beranak, dia tak mungkin buat comeback sebab beranak hujung bulan 11, nak tunggu pantang 40 hari pun, yes, maybe lah tengah bulan 1 macam tu. Tapi mestilah bahaya lagi kalau terus nak bergusti. So tak mungkin Naomi akan muncul dekat Royal Rumble kali ni. So Bianca Belair boleh jadi buat kejutan kat Royal Rumble kali ni. Cumanya lepas dah settle Royal Rumble, apa yang seterusnya untuk Bianca Belair, itu yang lebih boleh menjadi persoalan dekat sini. So tak terkejut kalau Bianca Belair masa Royal Rumble buat kemunculan. Sorry aku bawa baik demam, so tekak pun tak elok sangat. Nama kedua, nama yang ikutkan tak adalah kejutan, tapi nama daripada NXT yang mungkin akan buat kemunculan kat Royal Rumble. Nama itu adalah Soroka. Member ni ada kat mana-mana dah sekarang. Dan member ni boleh kata macam main roster bound dah. Boleh muncul kejap kat main roster, pergi balik dekat NXT, tapi dah boleh kata macam ada je kosong main roster tu, dia akan kena panggil. Dan Royal Rumble ni nak 30 orang. Confirm lah member ni kena panggil. Nama yang ketiga, yang hari tu dicederakan oleh Bronson Reed, di tsunami-nya atas kereta oleh Bronson Reed. Nama tu adalah LA Knight. Dan momen ni akan berlaku bila Bronson Reed dan juga ahli division lain mungkin tengah dominate atas gelanggang. Nama yang keempat, 2 orang lah sebab tag team. Dan diorang daripada TNA. TNA kan dengan WWE sekarang ni. Yes, pandai. Hardy Boys, Jeff Hardy dan juga Matt Hardy. Tak terkejut kalau diorang buat kemunculan. Cumanya diorang takkan menang. Dan bila Jeff Hardy kena eliminate, memang orang akan boo siapa yang eliminate kan? Si Jeff Hardy. Next, macam Soroka juga, daripada NXT, Blake Monroe akan buat kejutan muncul dalam perlawanan Royal Rumble kali ni. Itu je lah pendek tu aku boleh cakap pasal Blake Monroe, sebab dia dah symbolize woman wrestling ataupun divas. Memang WWE akan guna dia, ambil kesempatan pakai dia untuk Royal Rumble nanti. Plus dia star kot dekat AEW dulu. Bobby Roode,
Ini bertahun-tahun tunggu. Tak muncul-muncul juga. Aku nak je nanti tiba-tiba lampu terpadam. Tudung, glorious. So I will give it. Aku pun dah lupa lagu dia. Tapi kalau benda tu berlaku, aku confirm akan excited. Akan jadi antara return surprise entrant dekat Royal Rumble yang paling aku excited. Dia lagi nice sebenarnya kalau dia nombor 1 ataupun nombor 2 supaya lebih fokus kat dia punya entrance. Dan jangan bagi dia kena eliminate awal sangat, bagilah dia lama sikit. So bila aku dah letak Bobby Roode ni, aku mungkin tak letak Wade Barrett lah dalam list kali ni sebab itu dah totally macam aku dah putus harapan dah nak tengok Wade Barrett bergusti lagi dekat taglanggang. So Bobby Roode, aku nak tengok. Tolonglah make it happen. Lagi 2 nama. Bukan tag team, pernah bermusuh, tapi dua-dua wanita, dan selalunya Royal Rumble, seorang tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Seorang lagi tu, sentiasa Royal Rumble ada dia. Taklah kata semua ada, tapi boleh kata almost lah. Yang tak selalu ada tu Lita, yang selalu ada tu Trish Stratus. Ini tak payah cakap banyak. Aku rasa korang pun faham kenapa 2 nama ni aku letak atas capacity boleh muncul sebagai surprise entrant dekat Royal Rumble nanti. Next, ini nak kata surprise pun aku tak tahulah, tapi kalau dia muncul je jadi return. Yes, Roman Reigns kalau muncul je return. So nak tak nak, Roman return dekat Royal Rumble nanti. Takkanlah member tak berlawan dekat Royal Rumble. Dekat WrestleMania nanti nak buat apa? Ini road to WrestleMania kot. Confirm lah akan muncul Roman Reigns. Nama satu lagi. Iklan dah banyak, tinggal nak muncul je. Title dah vacate, tinggal nak muncul je. Siapa lagi kalau bukan Oba Fahmi? Yes, Oba Fahmi. So Oba Fahmi akan muncul dekat Royal Rumble nanti. Takkanlah nak muncul lepas Royal Rumble. Pelik benar. Takkanlah nak muncul dekat night after WrestleMania. Jauh betul. Unless dia balik kampung dulu nak bercuti. Tapi aku rasa ini dah main roster bound terus. Bukan main roster bound, confirm main roster dah. Tak tahu show mana je, Raw ke SmackDown. Tapi dia akan dominate dekat Royal Rumble nanti. Dia akan eliminate ramai orang. Kat situ WWE akan buat Oba Fahmi ni deliver satu statement yang orang macam wow, gempak gila dia ni. So Oba Fahmi akan menggila dalam Royal Rumble kali ni. Tapi tak menang lah. Tapi eliminate ramai. Itu apa yang aku jangkakan. Satu lagi nama yang mungkin akan bawa kemunculan. Saing Oba Fahmi. Tapi aku lagi prefer kalau dia tak muncul. Dia boleh muncul, tapi jangan naik main roster dulu. Aku prefer dia duduk dekat NXT. Lagi-lagi orang ni ada sejarah dengan Ricky Sainz. Dan dah pun sign kontrak dengan WWE. Dengar cerita. Orang itu adalah Powerhouse Hobbs. Yes. Daripada AEW. Dah pun sign kontrak dengan WWE. Tak rasa muncul dekat Royal Rumble. Tapi kalau muncul, jangan naik main roster je lah. Itu je lah kot. Tak payah naik main roster. Dia, dan aku prefer untuk Oba Fahmi lebih menonjol, lebih menggila daripada Powerhouse Hobbs dekat Royal Rumble nanti. Hobbs ni better dekat NXT, feud dengan Ricky Sainz ke. Tu lah. And then lagi 4 nama. Oh sorry, Hardy Boys tu 2 nama tu kira seorang-seorang So lagi 1, 2, 3 nama lah. So lagi 3 nama. Sebelum tu aku nak bagi tahu, dah cerita AEW ni kan, dalam list aku ni tak ada Edge. Sebab Edge tak akan buat comeback dekat Royal Rumble kali ni. Member ada kontrak lagi dengan AEW. And then dia dah pun dengar cerita, plan Edge ni dah plan dia punya retirement dia untuk AEW Wrestle Dream rasanya, yang akan berlangsung dekat Montreal, Canada, which is Montreal ke Toronto, tapi kat Canada lah Edge punya country. So dekat situ akan jadi Edge punya retirement match. Retirement yang memang bukan dekat AEW je, totally stop wrestling. So Edge takkan ada dalam list ni lah. So lagi 3 nama. Nama ketiga adalah orang yang difitnah sebagai El Grande Americano dulu. Lepas tu dia injured. Orang tu adalah Chad Gable. Orang aku dah kata dia bukan El Grande Americano. Kau tengok sekarang ada je El Grande Americano walhal Chad Gable injured. So dia
Dia boleh jadi buat kemunculan dekat Royal Rumble kali ni. Lama benar dah injet dia. Aku nak tengok Chad Gable buat comeback kat Royal Rumble kali ni. Tapi untuk menang tu tidak lah. Tapi kalau Chad Gable muncul, aku rasa ramai akan happy dan ramai akan suka walaupun annoying dengan dia. Apa-apa pun, thank you. Nombor 2. Tak, ini bukan ranking tau. Nombor 15 sampai nombor 1, tidak. Kira tinggal 2 lagi. So, the second last yang aku nak mention ni, daripada AEW juga, tapi dah lama dah tak ada kat AEW. Tunggu je muncul kat WWE, tak muncul-muncul. Royal Rumble is the best place. Pernah ada masalah leher. Orang itu adalah Paige. Yes, Saraya dekat AEW. Paige punya rumours ke WWE ni dah makin kuat. So tinggal tunggu masa je untuk Paige muncul dekat Royal Rumble nanti. Dan bila dia muncul, aku rasa memang pop lah. Memang pop. Dia akan jadi macam Alexa Bliss dekat Royal Rumble yang tahun lepas. Dan nama last kali pun daripada AEW juga, aku tak payah sebut, korang semua dah boleh tahu. Sebab rumours dah kuat, tapi tak muncul pun masa John Cena punya tournament apa, The Last Time Is Now hari tu. So Royal Rumble je lah. Nak tunggu WrestleMania pun jauh sangat dah. Better dah ni kena muncul kat Royal Rumble. Cumanya tak tahu dia ni pergi ke Saudi ke tidak. Tapi tak kalah tak pergi kan. Big money kot Saudi. So that person is Chris Jericho. Chris Jericho, yang ni aku ada feeling kuat lah dia akan muncul dekat Royal Rumble nanti. This is the place dah. Tak ada lagi dah lepas ni yang lebih sesuai untuk Jericho muncul buat dia punya comeback. Chris Jericho will return kat Royal Rumble nanti. Is this a guarantee? No. Tapi big probability untuk Chris Jericho muncul. And then kalau dia muncul menang, boleh jadi imagine Jericho CM Punk dekat WrestleMania. Tak terkejut kalau dia orang nak terus book match tu kat WrestleMania. Tinggal Jericho menang tak menang je. Tapi aku tak rasa Jericho akan menang Royal Rumble lah. Siapa yang aku rasa akan menang Royal Rumble nanti, itu next video. So tu je lah video siapa yang aku rasa akan buat kemunculan dekat Royal Rumble nanti. Aku dah agak lambat sebenarnya nak upload lagi video Saturday Night Main Event. Korang just make sure layan satu video aku letak dekat screen korang sekarang ni. Jumpa korang dekat video siapa patut menang Royal Rumble. Dan kalau tertanya ada ke tidak watch along untuk Royal Rumble nanti, confirm lah ada. Tinggal ramai tak ramai masuk je. Sebab kali ni timing dia bukan timing US lagi dah. Timing Saudi, Mat. Timing yang tak selalu orang masuk live watch along. So itulah. Tapi ni Royal Rumble, anything can happen. Even in watch along, dah banyak kali dah. Ada orang bagi aku super chat, super sticker. Seorang tu bagi sampai 400. Lepas tu ada satu watch along ni, seorang tu bagi sampai 1000 ke. Sampai aku punya total collection masa tu 1000. So apa lagi guys? Kalau 400 dah pernah, 1000 lebih dah pernah. Royal Rumble 2026, kita make sure aku punya collection 2026 pula. So itu je lah. Jemput lain video ni. Terima kasih datang lagi. My Father.